Saya kau pakai. Aku pakai ni elok je naik wai. Duit saya ke duit abang? Oh, ni bos ni lawa ni. Bang, saya nak beli bos ni. Boleh tak? Beli bawa? Nak bawa macam mana? Saya nak yang biasa-biasa lah. Sekarang ni trend. Baik, ambil yang tu bang. Ni tak cun nak ambil yang tu lah. Jangan tengok motor saya. Oh, sorry. Nak saya nak tukar minyak. Tadi box dah beli, tak apa. Saya beli yang tu. Saya nak minyak ni. Takkan minyak ni je. Okey apa orang. Tak payahlah pakai yang tu. Ni pakai yang ni lah, RM900 ni. Mahal sikit. Boleh? Baiklah pakai yang ni daripada yang tu. Itu orang cakap okey. Tak payah. Tak saya ke tak? Okey tu. Saya komen awak komen. Abang komen. Kena percaya lah. Pakai RM900. Baik bang, tapi minyak dengan bom tu okey, saya halal lah. Tapi ini saya betul-betul nak yang ni lah. Selok ni lah. Helmet ni okey. Apa kan? Ni aku pakai. Okey apa? Ni pakai ni. Ini baru baik. Kau naik wan. Mak ai takkan naik wine pakai full face. Kena pakai. Orang kerja Singapura elok je pakai. Asal kau tak boleh pakai? Macam tu pula. Boleh. Saya kau pakai. Aku pakai ni elok je naik wan. Duit saya ke duit abang? Oh, beli 3 ni dapat baju ni? Ya, betul. Tapi saya minat juga baju hitam ni. Ada yang tu? Tu tak ada. Better ambil yang warna pink. Sebab kalau abang dapat package ni, akan dapat yang baju ni sekali. Kalau hitam ni, biasa. Bajet je. Bajet rupanya. Alamak. Kalau macam tu, saya nak beli yang ni lah boleh? Daripada abang beli satu ni, beli sekali. Set combo. Baik beli juga. Sama je.